Sekarang aku dah sampai kat Taiping. Lapar lah pula. So jom cari makanan dululah. KTM Pizza macam best. Assalamualaikum. KTM Pizza. Alright, makan sini boleh Alright. Wow. Wih, vibe lama vibe. Alright. Okay, saya nak order. Ini apa yang paling best lah? Ada Wagyu, ada ni. Dia Wagyu. Wow. Ada Wagyu. Oh, separuh-separuh. Ya betul. Boleh lah ambil yang ni kot. BBQ salai satu. Set nasi dengan 3 rasa macam best kan. Kuih tiaw keting satu. Ini macam best kan. Boleh lah ambil dua-dua ni. Ni dengan ni. Air lacikang lah kot. Itu saja. Alright, thank you. Lain macam. Separuh BBQ, separuh Wagyu. BBQ. Aku daripada malam tadi ni tak makan ni. Petang ni pukul 5 baru nak makan. Pizza Wagyu. Not bad lah. Atas dia ada slice Wagyu dengan mozzarella. Aku tak pasti sama ada dia betul-betul sedap ataupun sebab aku lapar. Oi, macam-macam lagi. Okey, terima kasih. Oi, macam-macam ni. Macam nak habis ke ni? Aku tak pernah makan lagi keting sebelum ni. Aku ni macam-macam benda yang first time. Keting. Bismillah. Macam tu so, dia rasa dia macam tulang sumsum ke? Bismillah. Rasa keting dia bagi aku macam lemak juga. Dia sedap lah. Hey. Alright. Apa lah? Dia ada rasa smoky dia sikit. Atau ada cheese kat atas tu. KTM Pizza ni kalau kau betul-betul turun dekat KTM Taiping, jalan dekat sebelah dia, dah jumpa dah KTM Pizza. Nasi dengan sup 3 rasa. Keting, perut, daging dalam dia. Sama juga dia punya sup. Padu macam tadi. Sup 3 rasa ni not bad juga kan. Aku ingat biasa-biasa je. Lama tak minum lacikang ni. Alhamdulillah semua tak habis. Macam biasa tapau. Tapi ramai tu mukbang dekat luar sana yang makan habis. Aku tak tahu kenapa. Dia orang punya tank tu besar. Tengok aku besar ni. Ngam.